Hai, assalamualaikum korang. So hari ni saya nak tunjuk kat anda macam mana saya ambil air menggunakan badi dekat tepi parit ni ha. Dia ada tips dia, dia bukannya kedok macam tu, bukannya letak macam ni, tak. Dia cara mudah dia. Okey. Cara mudah dia saya tunjuk kat anda. Tali pastikan ada lah untuk memegang. Ini kan before anda masukkan ke dalam sungai, anda terbalikkan dia macam ni supaya dia terus kaut banyak air. Tengok contoh. Sekejap lagi sekali. Cut. Dia macam ni contoh Contoh nampak? Nampak? Dia banyak sekali. So senang. Tak perlu nak gunakan kayu ke apa. Okey. Terus macam ni. Dan masukkanlah ke dalam tong racun anda. Semudah begitu sahaja. Okey, dapat tak tips ni? So terbalikkan je sebelum nak campak ke dalam parit untuk ambil air. Okey. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk follow, like, komen dan share. Assalamualaikum.